bertemu kembali dengan Cikgu Saini, Guru Sejarah di My Science Education Taman Desa. Okey, korang tahu tak negara kita ni pernah dijajah oleh beberapa kuasa besar. Apa je kuasa besar tersebut? Okey, kuasa besar yang pertama pernah menjajah negara kita ialah daripada Portugis. Daripada Portugis tu. Yang kedua iaitu daripada Belanda. Yang ketiga itu dari British. Yang keempat tu daripada Jepun. Dan yang kelima itu dia bukan negara lah, cuma kita pernah mendapat ancaman daripada komunis. Kalau nak belajar kan, nak tahu sejarah tu secara detail, so setiap tingkatan itu dia tak akan sama. Macam tingkatan 2 kita akan jumpa Portugis itu pernah serang negara kita. Yang tingkatan 3 tu kita akan belajar dekat sana British dengan Belanda pernah jajah negara kita. Dekat tingkatan 4 itu barulah kita masuk dekat British, Jepun dengan komunis. Kalau nak belajar sejarah tu lagi faham, macam nak lagi senang lah melekat dekat kepala, lagi dalam bentuk cerita tu, boleh belajar dengan Cikgu Saini. Lagi-lagi saya akan ajar korang macam mana nak belajar, macam mana nak faham sejarah tu, dan saya akan ajar teknik-teknik menjawab soalan dalam peperiksaan lah. Lagi-lagi soalan KEBA. Itu sahaja hari ini. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.